Hai korang, apa awak tanya pasal ovulation? Ovulation tu senang je, jom Dr. Mu bantu korang. Macam mana kita nak faham ovulation? Wanita, kalau dia nak dapat zuriat, dia kena pastikan yang dia ada ovulation. Korang kena tahu apa itu ovulation. Ovulation itu adalah waktu di mana kita punya kilang telur. Kilang telur ni dipanggil ovari. Ovari dan ovari. Waktu di mana ovari ni dia mengeluarkan telur, mengeluarkan ovum daripada wanita itu. Daripada situlah yang kita boleh nyatakan iaitu adalah waktu subur, waktu hari ovulasi tu. Untuk korang yang nak dapat zuriat, cuba korang kenali diri masing-masing. Bilakah waktu subur korang? Bilakah waktu telur ni keluar? Telur ni keluar apabila dia matang, folikel matang dan ovari ni dia akan besar, dia akan pecah. Apabila dia pecah, hujung tiub fallopian ni, hujung ni, dia akan ambil telur yang pecah daripada ovari ni. So, dia akan duduk dalam tiub ni selama 24 jam. So, 24 jam itu, pada waktu itulah mesti kena ada persenyawaan. So, kita kena tahu bila waktu subur kita tu. Senang je nak tahu. Mudah. Korang tengok kitaran period korang daripada hari pertama period sampai hari pertama period bulan berikutnya. Korang dapat berapa hari? Kalau korang dapat kitaran itu adalah 28 hari, kan? Daripada hari pertama tau. Tangan habis period. Korang kira pada hari pertama, contoh 28 hari. Waktu subur, waktu telur tu keluar, kita anggarkan dia adalah pada hari yang ke-14 sebelum next period. Maksudnya 28 tolak 14 lah. So waktu subur itu adalah hari yang ke-14. Buat korang yang masih menanti zuriat, jangan lupa dapatkan susu protili, Mama to be dengan Papa to be untuk bantu korang supaya korang punya sistem pembiakan untuk isteri dan juga suami tu dapat bekerja dengan lebih elok, insyaAllah. Jangan lupa dapatkan susu ada dekat showcase. Tengok dekat beg kuning tu. Okay? Semoga cepat lekat. Bye-bye. Assalamualaikum.